Antara 1 dinar dan 10 dinar, mana satu simpanan yang lebih baik? Sebenarnya dalam simpanan emas, mesti ada matlamat kewangan yang tuan-puan ingin capai. Jadi, antara saiz emas 1 dinar dan 10 dinar, pilihan terbaik bergantung kepada matlamat tuan-puan. Jika matlamat tuan-puan adalah untuk menunaikan haji, simpanan untuk berkahwin, deposit beli rumah, yang mana tuan-puan perlu buat bayaran sekaligus, 10 dinar adalah pilihan yang lebih sesuai untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan. Tetapi jika matlamat tuan-puan adalah untuk menggunakan wang yang sedikit seperti simpanan kecemasan atau tabungan pendidikan anak-anak, 1 dinar ini lebih sesuai kerana tuan-puan tidak perlu jual ataupun pajak emas dalam jumlah yang besar. Dengan simpanan serendah RM100 menggunakan akaun emas Skep Public Gold, tuan-puan boleh kumpul gram emas sikit-sikit sehingga tuan-puan capai gram emas yang tuan-puan mahu, sama ada tuan-puan ingin dapatkan 1 dinar ataupun 10 dinar. Simpanan ini tiada komitmen dan tiada charge, jadi bagi yang sudah ada matlamat simpanan dan ingin mula menyimpan dengan emas, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.